Walao apa ini? Ada satu orang kritikan Toi Wei. Dia cakap apa? Dia cakap, mengapa ibu bapa awak membesarkan anak perempuan seperti ini? Halo! Informasi ini I dapat dari satu social media platform. So, Toi Wei dia cakap, jika hanya kritikan saya boleh menerimanya. Tetapi ada satu orang dia cakap, mengapa ibu bapa awak membesarkan anak perempuan seperti ini? Itu tidak betul. Saya tidak membuat muka masam dengan partner saya. Tang Jie dan saya tiada masalah komunikasi. Saya berkomunikasi dengan baik dengan Tang Jie. Itulah. Kenapa nak cari pasal? Kau sesiapa yang suka cari pasal punya you nak cari pasal pergi pasar malam lah pasar. Papa kau ni, aduh. Diam-diam je. Diam-diam tengok badminton saja. Jangan buat bising-bising lagi